Okey, yang diorang tendang kayu tu, itulah kayu pokok Paulownia. Rancak juga sekarang ni. Contohnya skateboard yang banyak-banyak dekat China. Semuanya buat dari kayu pokok Paulownia. Sebab tu boleh jual murah. Nampak tak dia murah bukan sebab tak ada kualiti, tapi sebenarnya kayu ni ringan. Memang sangat sesuai buat peralatan atau sesuatu yang ringan. Contoh lain seperti gitar ni. Goreng tu tak rasalah berat kan? Itu yang sampai satu hari suntuk dia mengoreng, tak ingat nak makan. Kilang-kilang kayu memang tengah cari sangatlah kayu pokok Paulownia ni. Banyak benda boleh buat. Customer pun suka. Yalah kayu solid tapi ringan. Macam almari ni lah. Atuk angkat seorang pun boleh. Ringan sangat. Dia tak macam kayu jati tu, berat. Atau kalau rasa korang ada idea sendiri nak bikin apa-apa barang ke, boleh je dekat Shopee. Atuk tengok diorang jual macam-macam rupa dan bentuk. Jangan silap pilih kayu dah lah.